Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni Perdim berada di Kota Baru So specifically dekat Wakaf Cik Ye. So depan sana Wakaf Cik Ye dan bertentangan dengan pasar Wakaf Cik Ye itu sebenarnya kita ada satu klinik ahli Perdim lah, iaitu klinik Syahidah. Okey, klinik Syahidah Dr. Syahidah ni dia adalah ahli Perdim Sekarang Dr. Syahidah berumur 71 tahun. Tapi yang menariknya kerana kami datang sini, kami nak melihat bagaimana klinik ahli kita dua generasi. Maksudnya Dr. Syahidah sudah pun turunkan ataupun serahkan klinik dia kepada Dr. Fatma, iaitu anak dia sendiri. So Dr. Fatma ni dia dah menerajui klinik selama 4 tahun. So kita tahu ramai ahli kita yang luar sana yang memangnya sedang tercari-cari exit plan, apa ruang keluar untuk mereka untuk resign ataupun nak retired. Sebab ramai ahli kita dah 60 tahun ke atas. So kita cuba membawa suasana ni supaya mereka yang bercadang nak retired ni boleh tengok apa yang mereka buat yang telah retired serah kepada anak mereka. Kita tengok macam mana komitmen dia, macam mana jiwa dia boleh menerima orang kata apa, tanggungjawab daripada ibunya untuk menjaga klinik Syahidah. Jom kita berkenalan dengan Dr. Fatma, anak kepada ahli Perdim kita. Jom. So saya graduate daripada UIA, UIA Kuantan, and then saya started housemanship dekat Hospital Kota Baru lah, HIPZ. Lepas habis 2 tahun housemanship, saya masuk jadi medical officer pediatrik untuk 3 tahun lah. And then after 3 tahun tu, saya resign lah, take over klinik. So saya take over klinik hujung tahun 2022. Switching up daripada doktor yang makan gaji kepada entrepreneurship. Okay. Sebab dulu kerja macam mana pun duit masuk. Ni saya kena fikir, apa benda baru saya nak masukkan, apa informasi baru. Sebabnya semua klinik sama sekarang. So apa kita nak lebih pada klinik tu? So saya terapkan pediatrik lah. So end up macam banyak, saya bukan pediatrician tapi saya ada pengalaman pediatrik. Saya macam buat cek jaundice ke apa semua. So banyak patient saya dari sekarang banyak pediatrics. And then cabaran kedua ialah saya bukan ONG base punya person kan, tak pernah scan patient apa semua. So saya belajar sendiri balik daripada awal. Pergi kelas, pergi conditioning, buat semua, baru saya confident nak scan patient. Sebab sini banyak yang datang tu pediatrik dengan wanita lah, sebab dia tahu klinik ni macam-macam mana pun dia akan doktor perempuan. So and then revenue macam nak kira harga ubat ni nak tak berapa banyak, nanti untung ke rugi kalau letak banyak ni. Tu semua tu burn, walaupun katanya take over tapi semuanya benda baru. Sebabnya saya take over secara tiba-tiba. Bukannya macam dah bulan depan 2 tahun lagi saya nak take over, tak. Asalnya niat saya nak ambil family medicine specialist dulu. Dah dapat baru resign, tapi dah Allah tak mengizinkan, mak saya tak berapa sihat, saya resign awal lah. So banyaklah juga cabaran. Lepas tu dulu klinik ni tak ada FB, tak ada TikTok, tak ada social media lah. Sebab macam old school punya talk, kata social media ni tak boleh lah, nanti ethical issue. Macam tu. Saya kata, saya convince mak saya baru boleh buat apa semua. Slowly buat sesuatu. Dan dulu staff-staff lama kat sini kan, so tak ada staff, so mereka tidak berapa open dengan new things ni. Tu banyak yang saya kena buat sendiri masa tu. Operation yang old school punya lah, tapi daripada segi cara promotion apa tu, dia tak berapa tahu lagi lah. Sebabnya time dia tu semua mulut ke mulut. Tapi still lah, bagi saya, patient-patient saya semuanya recommendation mulut ke mulut, dan daripada yang social media tu tak banyak sebenarnya. Saya punya klinik lah. Dia macam anak, cucu, cium ting satu family. I don't know, maybe Kelantan punya style kot. Dia macam tu. Kalau ikutkan sebenarnya sale saya masih kurang banding zaman dulu lah. Dia bukan nilai lah sebenarnya, sale. Sebab dulu saya tak boleh compare duit dulu kan. So dengan costing dulu kan, masih tak berapa stabil lah bagi saya, walaupun dah 3 tahun lebih take over. Dulu mak saya boleh survive dengan 30k kan. 30k sale sebulan boleh survive? Boleh survive. Saya sekarang 30k tu senak lah kita kata. Senak. Sebab tu saya tak boleh ambil resip. Dulu dia 30k sale, dia ada 2 orang doktor shift. Saya semua saya kan. So sebab costing tu pun mahal apa semua, saya tak dapat nak hire resident. So banyak
buat sendiri semualah. Sebab apa saya boleh survive walaupun tertikir untuk zaman saya, sebab saya tak ada hutang yang besar-besar macam mesin apa semua. Tapi nak upgrade mesin tak boleh lah, sebabnya masih tertikir tu. Contoh macam mesin scan saya dah lama. Saya nak upgrade pun saya takut nak berhutang baru tu lagi. So saya slowly lah. Sekarang better lah, a lot better lah. A lot better sebab patient pun dah kenal saya. Dulu patient macam nak cari Dr. Nafisah juga macam mana pun. Lepas tu lama-lama dia anak Dr. Nafisah. Lepas tu dia dah jumpa, dia dah okey, dia dah serasi, dia spread the mouth tu orang. So kebanyakan patient saya sekarang yang suka datang ialah pediatrik lah yang banyak datang. Macam doktor muda kan ada pengalaman ke? Macam tu biasanya. Bila dia jumpa, okey. Okey, macam tu baru sebab tu masa 2 tahun pertama tu memang saya tak ambil longkar langsung. 2 tahun pertama tu memang saya one man stand run klinik. Tahun ketiga tu baru nampak slowly patient dah okey dengan penerimaan kita dan start ada newcomers. Saya slowly let go yang malam je lah. Sebab kita pun nak mental stability. Saya anak kecil lagi masa tu. Anak sekarang baru 4 tahun. Kecil lagi tu sebenarnya. Kecil lagi, so macam kalau takkanlah hidup dalam klinik je lah. Bagi saya seorang perempuan lah. Kalau lelaki lain sikit kot. Sebab dia ada isteri dia lagi. Sebab husband saya pun sibuk juga. Saya lebih kepada macam mana nak train young doctors ni jadi kita kata GP yang stand out. Bukan alah sama je lah klinik A, klinik B tak. Sebab apa kita kena stand out kalau nak maintain kekal relevan kliniknya, kekal relevan sampai 20 tahun lagi ke. Sebabnya 20 years back lain dengan sekarang. Saya perasan kalau dulu patient tak boleh tengok social media. So kalau dia dah biasa pergi klinik tu, dia tak berminat dah nak pergi klinik lain. Yang saya tengok lah. Tapi sekarang dia boleh shopping through online. Lepas tu kadang dan patient new generation saya perasan ni nak klinik cantik lah. Macam tu. So apa yang kita boleh kongsikan kepada doktor-doktor muda ni, apa dia boleh buat supaya dia ni kekal relevan 20 years nanti, 30 years nanti sama macam dia punya older generation. Macam itulah saya. Sebab saya pun still macam mencari apa yang menyebabkan saya lebih hebat daripada klinik yang ada banyak cawangan. Sebab saya stand alone lah. Betul. Walaupun stand alone sakit kepala juga. Satu klinik GP nak kekal relevan dengan nak lawan klinik 24 jam lagi. Yang ada x-ray machine, macam-macam machine. Saya mana ada x-ray machine. Macam so apa lagi yang boleh patient I pergi klinik ni sebab ni. Sebab tu I kekal pergi klinik ni. Macam tu. Ada buat research sendiri, tapi mungkin apa yang saya rasa tu tak betul. Sebab saya pun 4 tahun baru, 4 tahun jago macam tak banyak pengalaman lagi lah. Sebab saya tengok juga kenapa dia ni boleh sekali buka tu cawangan. Kenapa ada certain people ni buka satu pun setahun dia ikut. Apa yang membezakan orang tu? Kenapa saya ada orang ni sambung klinik Paris dia beres. Ada macam orang ni slow sikit. Macam tu. Bila mission tak fikir lepas tu 10 tahun ke datang tak dapat balik tak modal kita. Apa mission tu? Saya beli mission jaundice. Jaundice, kan 20k something je. 20, tapi rupanya Kelantan ni lagi dia dimomokkan oleh staff nurse jangan check kat swasta, nanti tak tepat. Dan satu lagi dia orang tak rela, padahal saya charge tak mahal sangat pun, dalam RM35 ke RM40. Sebab bila jaundice kan dia kena 2 hari sekali, 2 hari kali check. Diorang tak nak keluarkan duit tu. So memang sebulan 1-2 orang patient je yang ada follow up untuk jaundice. Macam kiranya tak berbaloi lah. 4 tahun ni tak balik modal lagi lah saya rasa. Nak just sampai 70-80 lagi tak datang. Walaupun mak saya dulu GP, tapi dia punya generation dah lain dengan generation saya. Saya tak boleh ambil 100% dah apa yang dia punya dulu. Sebab tu saya macam lagi masih
Walaupun dah 4 tahun, nak 1 tahun 4 ni masih macam mana ni, try ni, try tu. Kekuatan saya sebelum ni bahagian pediatrik. Sebabnya banyak pasien saya yang pediatrik. Tapi sekarang saya start berbuka kepada satu cabang, iaitu wellness medicine. So macam mencegah penyakit daripada pemakanan lah. So saya belajar, kalau pernah dengar Dr. Ignatius ni ada anti-aging punya doctors. I learn about macam dia panggil gut reset, gut health lah. So daripada situ saya belajar tu, sebab ada tim saya juga, saya belajar tu pasal gut health tu, and then saya buat pemakanan lah. And then saya implement juga CPG guideline of obesity tu dalam gut health tu. Dia menggunakan meal replacement, semua sebab dalam CPG tak salah pun kita guna meal replacement. Dia lebih cepat daripada conventional diet. Tapi benda tu saya akan discuss dulu dengan patient. Dia lagi selesa macam mana conventional diet, tapi macam ni saya kirakan lah kalori, protein dia apa semua. Lepas tu another way meal replacement lah. Cuma saya tak masukkan lagi ubat je. Patient saya kebanyakan tak minta yang starting ubat lagi lah. Consultation dengan meal replacement. Dia charge asal consultation, ambil darah, lepas tu post gut pro program tu, darah dia macam mana. Lepas tu saya ada penimbang yang untuk fat. So daripada situ kita boleh tengok, so progression of patient tu kita tak tengok berdasarkan berat sahaja, berdasarkan fat loss, visceral fat loss. So menyeluruh jugalah. Tapi masalah this program, disiplin pesakit. Sebabnya ada setengah orang nak cepat kurus, tapi Smile program dia bukan cepat kurus, dia kurus sustainable dan boleh benda tu, maksudnya kalau dah dapat normal weight tu, kita nak sustain that lifestyle sampai bila-bila. So yang tu susah sikit sebab nak ubah habit. Kalau ubat kan cepat kan, tapi after that adakah nak dependent on medication? Don't give up. Kalau gagal pun mula lagi. Kita doktor ni mana-mana sustainable. Let's say lah nak uzbillah buka klinik gagal, tak apa, masuk kerja dengan orang dulu ke, check balik. Kalau masih berminat, sama lagi GP. Susah juga kerja dengan orang, tak ada masalah. Jangan takut, cuba. Sebabnya kalau kita takut sangat, tak cuba lagi dah takut. Tak tahu kita mampu ke tak. Tak ke mana pula. Saya pun tak tahu saya mampu boleh maintain sampai 4 tahun ni. Dengan resign daripada KKM, makan gaji, tak pernah pergi entrepreneurship. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai mendengar kisah Dr. Fatma, macam mana kesambungan seorang doktor muda yang menerima legasi daripada doktor yang dah senior. Klinik yang 24 tahun dan beliau sedang usahakan nak sambung pastikan klinik berjaya. So kita tengok bukan mudah. So kepada doktor muda yang nak buka klinik, ada cabaran tersendirinya. Kepada yang mungkin rezeki lebih, mak ayah seorang doktor nak sambung legasi mak ayah pun ada cabaran tersendirinya. Walaupun apa pun kita lihat berapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh Perdim, di mana kita akan bantu ahli-ahli kita, bantu doktor muslim kita untuk memastikan mereka boleh sustain, boleh relevan dalam industri kesihatan Malaysia, dalam menawarkan kesihatan berkualiti kepada rakyat Malaysia. Okey, itu saja dari kami daripada Wakaf Cak Ye Kelantan. Kita jumpa lagi di lokasi yang berbeza. Jom.